ada ke rantai O-ring yang boleh tahan 20,000 hingga 30,000 km? Ada, jom saya tunjuk. Okey, dekat MKS kita ada dua jenis. Satu kita ada Metanov O-ring, satu lagi macam biasa seperti yang kita tahu kita ada RK KLO Japan Original. Okey, jadi kedua-dua rantai ni boleh tahan anggaran 20,000 hingga 30,000 mileage. Tengok pada penjagaan korang juga. Jadi kita nak unboxing sikit. Ni kalau korang tengok Metanov ni dia solid. Dia solid. Kalau untuk RK kedua-duanya color gold. Cuma RK ni dia malap sikit color dia. Jadi kalau ikut daripada segi berat dia, saya boleh kata Metanov ni lagi berat daripada RK. Jadi Metanov ni antara rantai yang ada kualiti, saing-saing dengan RK, tapi harga dia mampu milik. Jadi kalau korang tengok dekat sini, RK dengan Metanov ni sesuai untuk rider yang suka jalan jauh, yang buat delivery food, sesuai lah pakai rantai ni. Tapi korang kena rajin jaga. Jadi cuba korang komen dekat bawah, rantai apa yang korang tengah pakai sekarang. Untuk info seterusnya, follow kami. Walau apa pun yang terjadi, jalan terus.